Assalamualaikum, hai. Kak Miza kat sini, nama Nur Hamiza Hamdan. Okey, Kak Miza nak kongsikan dengan anda semua kat luar sana satu berita gembira berkenaan dengan suplemen. Okey, so dalam badan kita ada dua tempat tak boleh sumbat. Satu usus, Kak Miza dah cerita tadi. Yang kedua, salur darah kita. So nak cantik, nak sihat, nak happy, nak bertenaga, nak apa lagi? Nak kaya. Kan? Jadi kita kena jaga usus dan jaga saluran kita supaya dia lancar macam tu. Okay, so hari ni Kak Miza nak explain kat anda semua sekali macam mana nak pilih suplemen dari segi omega 3 tau. Kan doktor suruh makan omega 3 kan. Jadi macam mana kita nak pilih? Berapa banyak dos dia satu hari kita nak kena ambil kan? Okay, so semua orang tahu dah kebaikan omega 3 tu. Tapi macam mana nak pilih? Okay, ni Kak Miza nak share pasal salur darah pula. Dia lukis ni. Okay, ni katalah salur darah kita. Okay, salur darah kita ni bayangkan satu badan tau. Seluruh badan kita ada berapa kilometer salur darah kan. Jadi nak kena jaga. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, hai. Kak Miza kat sini, nama Nur Hamiza Hamdan. Okay, Kak Miza nak kongsikan dengan anda semua kat luar sana satu berita gembira berkenaan dengan suplemen. Okay, so dalam badan kita ada dua tempat tak boleh sumbat. Satu usus, Kak Miza dah cerita tadi. Yang kedua, salur darah kita. So nak cantik, nak sihat, nak happy, nak bertenaga, nak apa lagi? Nak kaya. Kan? Jadi kita kena jaga usus dan jaga saluran kita supaya dia lancar macam tu. Okay, so hari ni Kak Miza nak explain kat anda semua sekali macam mana nak pilih suplemen dari segi omega 3 tau. Kan doktor suruh makan omega 3 kan. Jadi macam mana kita nak pilih? Berapa banyak dos dia satu hari kita nak kena ambil kan? Okay, so semua orang tahu dah kebaikan omega 3 tu. Tapi macam mana nak pilih? Okay, ni Kak Miza nak share pasal salur darah tu. Dia lukis ni. Ni katalah salur darah kita. Salur darah kita ni bayangkan satu badan tau. Seluruh badan kita ada berapa kilometer salur darah kan. Jadi nak kena jaga. Dah lah kecil sangat-sangat kan. Okay, so ajaibnya Allah ciptakan dalam saluran kita ni ada pasangan yang sangat-sangat hebat. Apa ni pasangan tu? Okay, yang merah ni adalah kolesterol jahat ataupun LDL. Okay, kita buat merah ni sebab dia jahat tau. Okay. Okay, so lepas ni janganlah takut bila kita merah pula. Okay, apa jadi dekat kolesterol jahat ni? Nampak tak? Okay, LDL ataupun low density lipoprotein ataupun kolesterol jahat. Okay, low density lipoprotein, LDL ataupun kolesterol jahat. Kenapa nama dia jahat? Sebab dia jahat gila lah. Okay, so kerja dia nampak ni. Nampak? Dia block. Dia terhasil sikit kan. Atau lama-lama dia block. Okay, so nak block 70%. 70% dia block sangat. Okay, 70% block ni dia ambil masa bertahun-tahun. Bukan hari ni kita makan makan ayam, kulit ayam dekat pasar malam tu. Itu bahaya. Pisang goreng tu pun bahaya juga. So apa-apa goreng-gorengan yang digoreng menggunakan minyak yang diulang guna, dia akan meningkatkan kita punya kolesterol jahat. Sebab tu kita makan suplemen, kita jaga makan konon-kononnya kan. Tak makan gula lah kan. Tapi kita punya kolesterol tinggi, kita punya tekanan darah pun tinggi juga. Sebab apa? Sebab itulah. Okay, so mulai sekarang, please stop. Jangan makan hasil gorengan yang digoreng menggunakan minyak yang berulang-ulang. Tengok hitam dah minyak dia tu. Okay, hati-hati sikit. Memang macam sedap bau dia kan, tapi menyeksakan. Okay, so dekat dalam saluran ini Allah ciptakan pasangan kepada kolesterol jahat ni. Apa dia? Ni yang positif ni, dia baik. Okay, so kita namakan dia sebagai HDL ataupun high density lipoprotein ataupun kolesterol. Kolesterol apa? Kolesterol baik. Kenapa nama dia baik? Kolesterol baik sebab dia baik gila lah. Okay, so kolesterol baik ni dia makan kolesterol jahat. Jadi bila kolesterol baik makan kolesterol jahat, jadi salur darah kita jadi lancar. Jadi lancar. Macam itulah cerita dia. Okay? So kolesterol jahat kita kena turunkan. Dia nak turunkan, kita suruh makan omega 3. So omega 3 ni ada banyak sumber tau. Kan? Tapi yang paling bagus adalah celery oil, tapi tak ada kat Malaysia. Minyak sotong. Celery oil. Okay,
Okey, yang kedua adalah fish oil. Beli kali 3 dia bagi tak satu yang satu nasi ayam. Kita kena makan fish oil. Okey, so kolesterol jahat baik pula kita nak kena naikkan. So, nak naikkan kolesterol baik, kita kena makan omega 9. Omega 9 ni kita boleh dapat dari sumber minyak zaitun. Minyak zaitun. Nasi ayam luar okay, so kalau tak penting, Allah tak sebut banyak kali tau minyak zaitun. 7 kali kita rasa dekat dalam Al-Quran tu sebut pasal minyak zaitun. Tak penting Allah tak sebut banyak kali. Okay, so ni Kak Miza share supplement yang Kak Miza tengah amalkan. Nampak tak? Fish oil 750 mg. Okay, lepas tu olive oil 250 mg. Ada vitamin E lagi as an antioxidant. Okay, so sangat best benda ni tinggal telan je. Okay, bentuk dia macam gini. Okay, so besar macam ni. Okay, so satu botol ni untuk 1 bulan. Okay, so very recommended. So hari ni Kak Miza nak tunjukkan satu demo dekat korang semua sekali. Okay, jadi korang boleh faham macam mana nak pilih supplement yang ada omega 3. Okay, so mari kita tengok. Okay, kita gunakan air panas. Ada dalam gelas ni air panas. Okay, so yang ini adalah poliform, polisi biasa je. Okay, potong je ni. Jadi bayangkan ini kita punya sel darah. Okay, yang ni kita punya kolesterol jahat. Yang tadi Kak Miza cerita tu lah, yang jahat gila tu kan. Jahat gila kan. Okay, so dia masuk sikit je ni kan. Dia jadi sikit-sikit dalam masa beberapa tahun tu kan. Lalu dia pun block lah. Jadi kita pun terasa berdebar-debar lah. Macam ada orang mengumpat kita, tapi sebenarnya saudara kita yang tersumbat kan. Fikir baik-baik. Lepas tu apa, kita rasa macam daging kita sesak lah kan. Lepas tu kebas-kebas lah. Itulah dia punya salah satu simptom. Bila kita punya salur darah dah start tersumbat. Okay, bayangkan satu badan kita ni ada salur darah tau. Bayangkan satu badan kita ada salur darah. Sangat-sangat critical tau untuk menjaga salur darah kita ni. Okay, nampak kan? Ni Kak Miza masukkan. Ringan sangat darah ni terbang-terbang. Okay, so Kak Miza masukkan ni, nampak tak? Panas. Okay, penuh dah ni kan. Jadi macam inilah ibaratnya kita punya salur darah yang telah tersumbat dengan kolesterol jahat kita kan. Jadi kita pun nak kena naikkan kolesterol baik kita supaya kolesterol baik tu dia boleh makan kolesterol jahat, dan nak kena turunkan juga kolesterol jahat tadi tu. Okey. Jadi Kak Miza pun nampak kan, Kak Miza pun pancitkan. Dia takut ni sebab apa? Sebab benda ni dia hanyir. Jadi kena takut terkena dekat badan dia. Okey. Macam tu. Okey, so kita pancit. Pancitkan. Okey, so kita diri sikit lah Alamak, dah apa? Nampak tak? Okay. Nampak kan? Nampak kan? Apa jadi? Nampak kan? Boleh nampak tak? Allah, jatuh pula. Dia dah cair. Okay, nampak? Kita masukkan lagi. Dia punya poliform tu. Nampak? Dia makin cair. Makin cair. Okay, so ini menunjukkan bahawa sesungguhnya dalam kita punya suplemen tu, kita punya minyak ikan tu memang betul-betul ada omega 3. Nampak tak? Dia dah cair. Kan cair tu semua tu kan. Tadi kan Kak Miza letak banyak gila kan. Penuh tadi kan. Nampak tak? Dia makin cair kan. Macam tu. Maksudnya sekarang ni kolesterol jahat tu sudah dilarutkan bersama-sama dengan air tu ataupun darah kita tu lah. Makin lama nanti dia habis, dia cair kolesterol jahat tu, LDL kita tu, dan salur darah kita pun makin lancar. Kan tadi Kak Miza nampak ni banyak kan poliform ni kan. Dia cair dah tu. Okay, so macam itulah cara nak pilih omega 3. Okay, so sangat-sangat penting omega 3 ni. Nampak dah cair dah kan. Alright, dah cair dah kan. Maka bila dah cair tu, maksudnya salur darah kita pun dah lancar, insyaAllah. Okay, so yang bestnya dekat dalam soft gel ni, okay, so ada 750 mg 70 mg fish oil. Dan fish oil ni kita ambil daripada ikan laut dalam dekat kawasan Arktik sana, yang tidak ada pencemaran, dan ikan tu dia boleh menyelam jauh 30 meter. Macam tu. Sebab dia tidak ada pencemaran. Sebab tu nama dia Arctic Sea. Dia tak letak omega ke. Kita namakan dia Arctic Sea. So special.
Sebab kita ambil ikan tu, minyak ikan tu daripada ikan di kawasan laut dalam. Lagi special suplemen ni, okey, Arctic Sea ni sebab kita tambahkan dengan olive oil, minyak zaitun. Ni biasa kalau orang beriman dekat rumah dia ada minyak zaitun, ada madu kan. Sebab apa? Sebab dia memang ikut follow Al-Quran kan, follow sunnah kan. Okay, so jadi kalau kita nak sihat, kena back to basic. Ambillah pemakanan sunnah, which is omega 9 tadi, ataupun minyak zaitun. Okay, so paling best sangat-sangat. Lepas tu dia combine sekali dengan vitamin E. Jadi untuk kita sihat, untuk kita cantik, awet muda, bertenaga, okay, so kita kena pastikan saluran kita lancar. Makanlah Arctic Sea ni. Okay, macam Kak Miza, macam family Kak Miza. Okay, so untuk korang yang ada isu macam kencing manis. Kencing manis pun salah satu puncanya disebabkan kolesterol block. Okay, rintangan insulin kita panggil. So kencing manis, darah tinggi, kolesterol, stroke, kanser, apa lagi, buasir, apa-apa je lah, semput, kapur, semua jenis penyakit tu kita kena pastikan saluran kita lancar. Macam tu. So kena makan Arctic Sea. Tapi kita nak pesan juga untuk korang yang macam tak sihat sangat tu, jangan terus belasah suplemen, pergi pharmacy cakap saya nak makan ni sampai saya nak makan tu, just google je. No. Okay, so kena pergi jumpa doktor, buat pemeriksaan kesihatan. Okay, so bila doktor sahkan, okay, awak ni kurang vitamin ni ke apa ke, awak ni tak sihat tu kan, barulah cari suplemen. Okay, so sebab dekat dalam dunia ni ramai orang takut nak pergi hospital, ramai orang takut doktor. Taklah, doktor semua baik-baik apa, kan. Jadi kita sihat sama-sama. Okay, so amalkan pemakanan yang sihat. Okay, tidur kena betul, fikiran kena betul, relax-relax, happy-happy je. Makan benda yang baik-baik, elakkan gula. Nasi kurangkan kan. Okay, so supaya kita boleh hidup lebih lama lagi, supaya kita boleh bagi manfaat dekat ramai lagi manusia. Okay, alright, so sampai sini dulu. Kak Miza doakan yang terbaik untuk korang yang tengah tengok Kak Miza ni. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, bagi kita kesihatan, bagi kita cantik, bagi kita bertenaga, bagi kita semangat untuk hidup, InsyaAllah. Okay, so kita jumpa lagi. Assalamualaikum, dan percaya hidup kita penuh keajaiban. Bye.